Oh, okay guys, baru-baru ni aku punya kereta ni ada masalah. Dia punya fuel pump. Dia punya fuel pump belah atas tu ada bocor. So kita ingat fuel pump tu problem ke apa sebab pressure rendah kan. So aku ada fuel pump baru kat sini. And aku akan attempt tukar fuel pump dekat kereta aku ni lah. Jom. Okay, macam kau nampak aku punya fuel pump, dia punya body belah atas ni aku dah potong lah. Body satria aku ni. Kalau tak kita kena turun lah tank tu. Tapi sebabkan aku dah potong, kita boleh access terus kat sini. So mudah sikit lah kerja. So untuk di awal kali ni aku tak tahu aku akan berjaya ke atau aku akan mandi minyak lagi macam hari tu kan. Jomlah kita try. So barang-barang yang korang perlukan tak banyak. Cutter di saiz 8. And then plier macam tirus, plier, kode tie. And kalau aku beli Appman ni 320 LPH. And then dia ada bagi ni lah semua aksesori ni. Dia punya sleeve. Dan ada wiring harness dia, clip dan juga hose size 10mm. And juga filter. Ni je lah barang-barang yang korang perlukan. First thing first, kita buka dulu clip ni. Lepas tu soket ni kena buat keluar fuel pump ni. Ok, dulu kita boleh buka dah. Lepas tu korang boleh buat keluar lah fuel pump ni. So ni semua kita kena potong. So ada skru fillet kat belakang ni. Ini boleh unbolt balik, buka and then boleh tukar fuel pump. So ni fuel pump aku yang lama, Appman juga 320, tapi dia dah terbabum. Dia pecah kat area sini tau. Area plastik hitam ni pecah. Aku pun tak faham macam mana boleh pecah. Soket ni aku akan pakai balik. Okay, nak masuk ni memang ketat sikit tau. So kena berhati-hati actually. For extra safety aku pakai kabel tie lah. Pasang balik soket ni. And we're done. So kalau aku buat benda ni correctly, bolehlah start kereta ni kan, insyaAllah. So the moment of truth, kita akan try untuk start. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup guys, alhamdulillah. Aku risau betul. Pressure elok, walaupun ref. Okay, pressure ni ada naik tadi bila aku ref. So in case korang wondering lah kan, fuel pump ni memang dah ada additional relay lah kat sini. Yang ni akan bantu lah sebab dia punya LPH tu tinggi 320. So dia tarik current kuat sikit lah. So ni adalah mandatory, kena ada. Okay, ambil lah, settle lah repair kereta ni. Dah tukar fuel pump and fuel pressure semua all good. And next, most probably aku nak cat rim aku warna putih. And also livery kot. Apa livery patut aku buat? Cuba korang komen sikit kat bawah.